Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Isnin 15 hari bulan September 2025 Masihi bersama dengan 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.48 minit petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Malam tadi selepas pada buat video penutup, saya terus balik ke rumah. Saya tidur agak awal lah, dalam pukul 12 malam gitu lebih kurang. Dekat-dekat dalam pukul 12 lah. 12 lebih sikit. Dah 12, 10 minit malam. Bangun pada pukul 6.50 minit pagi, ngatuk lajuk lah. Jadi balik bangun lewat jugalah. Walaupun ngatuk awal tapi bangun pun tidak awal, jadi bangun lewat juga. Pasal ngatuk letih pun tak tahu lah. Lepas tu mandi-mandi terus maya subuh, siap-siap nak pergi kerja. Lepas tu dia nak kerja tak jadi kerja, tak kerja. Sehingga pada fikir sampailah ke tengah hari ke Zuhur. Lepas pada waktu Zuhur tu saya terus klik lah. Lalu singgah sekejap. Lepas tu dah dalam pukul 2 dah. Dalam pukul 1.50 dah. Singgah mau kat saya sekejap. Memang saya tinggal beg ni di rumah kat saya. Masa nak pergi tadi. Pagi tadi. Lepas tu singgah sekejap. Tak ada nak apa. Ambil beg tu balik lah. Sekejap singgah. Lepas tu klik rumah tu relax. Sekejap rumah banyak internet ke apa tu. Facebook ke apa semua. Lepas tu dah sempat upload video 3 video dah. 3 video. Dari channel tu lah. Channel 529 dah. Channel 5029. Muhammad Syukri bin Wali 50209. Video sementara lah tu. Lepas tu padah lalu. Tu kan. Untuk dia upload semula ke dalam video ke channel ni lah. Sementara dah tu dulu. Lepas tu download semula. Lepas tu menggunakan kecil file dia lah. Proses masuk dalam tu kan. Dia kecil jadi file dia jadi kecil lah. Untuk masuk balik dah ni. Lepas tu lepas tu dah ada mari dahulu. Dah ada pukul 3.30 tadi. Ngatuk lah. Dia dah kejap letih. Tertidur sekejap. Bangun. Masuk balik. Sepak bangun. Bangun semaya. Dah semaya pukul 3.30. Semaya Zuhur 3.30. Terlelap sekejap dah setengah jam itu lebih kurang. Lepas tu bangun balik pukul semaya. Bangun untuk semaya balik pada pukul 3.30 petang. Lepas tu semaya asar dah ada pukul 9 saat ni. Lepas tu kali ada tetamu mari tu. Mak saudara ada mari. Mak saudara kakak pok lain pada mari tu. Duduk rumah saya ni. Kakak saya. Lepas tu saya main pindah sini untuk buat video ni. Pasal privacy kan. Okay, lepas pada tu dapat apa-apa ni terus buat video ni. Okay, saya sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi video penutup nanti pada pukul 11 malam ke 11.30 malam ke nanti. Okay, sekadar saja. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.